Tadi berapa ramai sangat. Ni malam ni tak kurang ni, 10,000 tak kurang ni. Oh. Lagi 5,000 tadi terpaksa balik sebab bangunan tambahan tak siap lagi. Dia balik. Macam itulah kan ceritanya, sebab live kan. Sebab ada yang tahu. Jadi kepada semua yang live ni, kepada semua, you all pun tolong sumbangkan dalam akaun yang tertera dalam ruangan komen. Haji Masjid tolong masuk dekat dalam live. Live apa ni? Live masjid. Live masjid dengan rakaman. Ni rakam. Oh. Jadi tolong nanti Haji Masjid tolong masukkan nombor akaun kat dalam tu. Tekan link. Oh, tekan link kat bio. Nyampah aku. Tekan link dekat bio. Dekat situ ada nombor akaun. Bagi insya-Allah. Kita bantu. Tu cerita. Bagi insya-Allah mengalir. Nabi janji apa? Takkan berkurangan harta orang yang bersedekah. Takkan berkurangan harta orang yang berinfak, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi ulang. Takkan kita tak percaya? Kan kalau saya cakap mungkin ya tak tidak, tapi Nabi beritahu takkan tak percaya. Nabi sebut apa lagi? Nabi sebut paling mustahak yang sentiasa saya ingat. Nabi sebut apa? Bala dan musibah. Sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Tu orang tu dulu kalau balik kampung musafir, balik raya ke mana ke, keluar rumah, lalu jumpa masjid atau surau yang pertama, dia akan suruh anak dia masuk duit dalam tabung. Dia yakin tu insurans perjalanan. Masuk tak ada banyak sangat. Dulu 50 sen tu kira besar dulu. Dulu saya ingat lagi pergi bayar mahal orang dapat 20 sen. Hui, kaya 20 sen. Dapat 50 sen. Gila 50 sen pun dia bagi dulu. Kan sekarang budak mana dia heran. Kan? Macam itulah tuan-tuan kan. Jadi muhasabah. Tengok adakah kita nak makin jujur walaupun tanpa pengawasan. Kan kalau jawapannya belum, maka inilah masanya memburu akhlak. Betulkan niat kita. Betulkan apa yang kita nak buat dalam hidup kita.